Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihannya, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk mengikuti syarahan hadis. Kita sampai kepada hadis yang ke-6 yang bertajuk golongan anti hadis, golongan yang menolak hadis. Ini merupakan sambungan kepada pelajaran kuliah yang lalu. Ini kali kedua kita membicarakan golongan anti hadis. Maksud hadis Nabi, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadis aku. Maka orang itu berkata, pegangan kami dan pegangan kamu hanyalah kitab Allah, yakni Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Quran, kami halalkan, dan apa yang ia haramkan, kami haramkan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad, satu ketika nanti akan ada golongan manusia yang tak mau pakai hadis. Dia guna Al-Quran saja. Jadi dalam kuliah yang lalu kita lihat beberapa hujah golongan anti hadis dan juga jawapan-jawapan kita kepada hujah-hujah tersebut. Antaranya mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak mengajar hadis. Dalam Quran dia tak bagi tahu Nabi Muhammad mengajar hadis. Tapi kita telah gunakan ayat surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang mengatakan Nabi Muhammad dia mengajar Al-Kitab, iaitu mengajar Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ni ditafsirkan sebagai hadis. Quran pun Nabi Muhammad ajar, hadis pun Nabi Muhammad ajar. Dah tolaklah satu hujah mereka. Kemudian golongan anti hadis ini berhujah mengatakan Nabi Muhammad sendiri tak bagi tulis hadis. Ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad tak bagi orang tulis hadis. Memang sungguh hadis tu memang ada. Tapi hadis Nabi Muhammad ini dia tidak bersifat qat'i, tidak bersifat muktamad. Sebab apa? Dalam masa yang sama Nabi Muhammad pun ada suruh tulis hadis juga. Buktinya surat-surat Nabi Muhammad kepada pemerintah-pemerintah yang belum Islam. Surat-surat Nabi itu dikira sebagai hadis dan Nabi Muhammad suruh sahabat tulis. Maksudnya larangan Nabi Muhammad kata jangan tulis hadis tadi bukan bersifat 100%. Nabi Muhammad larang tu supaya tidak bercampur antara hadis dengan Quran, itu saja. Terusnya Nabi Muhammad juga telah merangka dan minta sahabat menuliskan perlembagaan Madinah, iaitu perlembagaan yang pertama di dunia. Perlembagaan Madinah tu undang-undang kerajaan Madinah. Itu juga berupa hadis. Sebab bagaimana yang kita belajar dulu, hadis ni ialah apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi akui. Jadi undang-undang Madinah tu sebenarnya Nabi cakap, sahabat pindahkan ke dalam bentuk tulisan. Jadilah dia perlembagaan. Jadi perlembagaan Madinah tu sebenarnya ialah hadis. Ada dua bukti. Surat-surat Nabi pun dikira hadis, perlembagaan Madinah pun dikira hadis. Lain daripada itu, ada hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Contohnya Nabi Muhammad kata tulislah untuk Abu Syah. Nabi Muhammad suruh tulis hadis. Kemudian satu asal, satu kata-kata sahabat riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Kata seorang sahabat, sesungguhnya aku menulis apa saja yang aku dengar dari Rasulullah. Maksudnya sahabat ni ada tulis hadis. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, izinkanlah aku menulis apa yang aku dengar daripada kamu. Nabi Muhammad kata, ya boleh, tulislah. Ini membuktikan Nabi Muhammad dia memang tak larang tulis hadis. Dia larang kalau takut bercampur dengan Quran saja. Jadi tertolaklah
satu lagi hujah golongan anti hadis.